Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabatrisha Humaira binti Abdullah, nombor kad matrik C24A2358. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang kepentingan aplikasi TikTok kepada pengguna pada masa kini. TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat moden kerana fungsinya yang pelbagai dan mudah untuk diakses. Aplikasi ini bukan sahaja dapat digunakan sebagai medium hiburan, malah turut berperanan sebagai platform komunikasi dan perkongsian maklumat. Salah satu kepentingan utama TikTok ni ialah sebagai sumber hiburan. Kandungan video pendek yang kreatif dan menarik membantu pengguna untuk mengurangkan tekanan serta mengisi masa lapang dengan cara yang lebih santai. Selain itu, TikTok ini juga membolehkan pengguna untuk mengekspresikan kreativiti melalui penghasilan kandungan seperti video, muzik dan penyuntingan visual. Selain hiburan, TikTok ini juga penting sebagai medium penyebaran maklumat dan pendidikan. Ramai pencipta kandungan berkongsi ilmu pengetahuan, tips pembelajaran, kesedaran sosial dan juga maklumat semasa dalam bentuk yang ringkas dan mudah untuk difahami. Hal ini menjadikan TikTok sebagai alternatif pembelajaran tidak formal kepada pengguna. Di samping itu, TikTok ini memainkan peranan penting dalam bidang perniagaan dan juga pemasaran digital. Aplikasi ini memberi peluang kepada usahawan kecil dan juga individu untuk mempromosikan produk untuk perkhidmatan kepada khalayak yang lebih luas dengan kos yang lebih rendah. Ini secara tidak langsung dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi digital. Sekian, itu sahaja daripada saya pada kali ini. Terima kasih.